Dalam episod Sembang Wanita Ekstra sebelum ini, kita telah pun membincangkan tentang keberanian, peluang dan bagaimana untuk nak ambil langkah pertama bagi memulakan sesuatu. Dan hari ini kita akan bincangkan lagi dengan lebih lanjut untuk anda semua bagaimana jika idea perniagaan kita ni kita bawakan lagi ke tengah supaya apa? Supaya boleh lagi pergi dengan lebih jauh dan idea-idea ini sebenarnya bermula daripada rumah, kejiranan, resepi keluarga ataupun impian kecil untuk menambah lagi pendapatan keluarga. Dan program untuk Maggie Wanita Cukup Berani nak mengajak semua rakyat Malaysia, terutamanya wanita, untuk anda semua bersama-sama dengan kami. Dan untuk musim yang keempat ni, bukan seorang, kami akan memilih sebanyak 5 orang bagi penerima grant sebanyak RM5,000 dan anda juga akan dibimbing oleh mentor-mentor yang berpengalaman dalam industri dan juga anda akan dapat sekali dengan latihan intensif selama 8 minggu bersama dengan mereka. Ia bukan sekadar grant, apa yang paling menarik sekali sebab ia memberikan kepada wanita sana untuk memperkemaskan lagi idea, membinakan lagi keyakinan dan yang paling penting sekali untuk mengembangkan perniagaan anda semua untuk memberi manfaat bukan sahaja kepada keluarga, kepada komuniti. Apa yang paling menarik untuk hari ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Kita akan lihat bagaimana usahawan wanita, especially untuk mereka yang dalam pemakanan ini menyesuaikan diri dengan demand-demand pengguna dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan trend pengguna daripada aspek kemampuannya, kemudahan sehinggalah kepada penyediaan hidangan yang lebih seimbang dan berkhasiat khususnya untuk yang bergolongan komuniti B40. Bersama Zai sekali lagi di studio kita bawakan kepada anda semua Cik N Idris yang merupakan mentor program Maggie Wanita Cukup Berani sejak 4 musim yang lalu dan hari ini kita bersama seorang lagi iaitu Ven Luan yang juga merupakan pakar pemakanan Nestle. Selamat pagi kembali kita Jumpa di lagi. studio Sembang Wanita Ekstra. Hello. Sihat Cik Ven Luan? Sihat. Sihat, okey. Alright, nampaknya semua tak sabar nak tahu dengan lebih lanjut. Kita pergi soalan kepada Cik N sendiri lah. Cik N, kalau kita nampak tadi kan sebenarnya ada perbezaan antara seorang wanita yang memang dah ada dah pun idea untuk perniagaan, dan seorang wanita lagi yang ada idea perniagaan dan mereka pun menyertai untuk program Maggie Wanita Cukup Berani ni. Okey, dia ada dua orang yang berbeza. Betul. Satu ada idea tapi tak berani bertindak. Satu Aha. lagi ada idea dan berani bertindak. Betul. So kita akan tengok dua orang ini dia akan pergi yang mana satu. Ah. So pada saya, of course yang dah bertindak, yang bertindak untuk masuk dalam program ni, orang kata dia punya pergi lebih jauh. Betul. Sebab tu kita dalam program ni, saya sebagai mentor bukan sekadar mendidik mereka, tapi kita tengok yang ada perniagaan ni tapi tak bertindak, dia hanya sekadar di situ saja. Betul. Di situ saja perniagaan dia, maknanya berniaga hanya suka-suka main-main. Ya. Tapi yang satu lagi ni, bila dia bertindak, kita buatkan perniagaan dia lebih serius. Itu yang penting sebenarnya kan, nak ketengahkan lagi Ya, lah betul, kan. betul. Kalau kita orang kata, kita nampak sebenarnya ramai wanita-wanita dekat luar sana yang berniaga dekat sekolah, ada yang berniaga online dan sebagainya. Macam mana kita nak ubah persepsi mereka kalau join untuk kita punya program Maggie Wanita Cukup Berani, dia bukan sekadar pertandingan tapi lebih daripada tu. Ya, sebab tu kita tak nak wanita-wanita ni menjadi acah-acah usahawan. Kita Ramai faham ni ya, Cik N ni. Zai? Acah-acah Okay. usahawan. Sebab apa? Sekadar nak buat saja, tapi Mm-mm. tak nak serius. Betul. Jadi dalam program ni, kita tak nak acah-acah usahawan. Kita nak yang betul-betul nak jadi usahawan. Yang betul-betul serius. Dengar tu cakap mentor kita, ini merupakan langkah pertama. Langkah pertama dah settle. Kali ni anda pula join. Kepada mereka kan, kita nampak pun ramai juga yang mulakan perniagaan ni, orang kata secara kecil-kecilan lah, bermula daripada rumah dan sebagainya. Dan bagaimana sebenarnya kepada mereka yang mungkin baru tonton ni kan, program Maggie Wanita Cukup Berani ni membantu mereka untuk mengembangkan lagi perniagaan dan lebih pergi lebih lagi ke hadapan. Kepada yang menang dalam program ni akan mendapat dana RM5,000. Wow. Dan di samping tu akan mendapat bimbingan bersama saya dan juga mentor-mentor yang lain. So dari situlah kita memperkembangkan perniagaan mereka, kita structurekan perniagaan mereka dari segi account, dari segi marketing, costing, macam-macam. So daripada sinilah mereka akan tahu perniagaan mereka ni sebenarnya boleh pergi ke tak boleh pergi. Boleh pergi ke tak boleh pergi. Dia begini tau Zai. Kalau ada produk yang bagus, yang sedap,
bila kita menjual ada pembeli, maknanya Belah tu. Betul. lazat, Lazat. enak. Enak. Setuju. Jadi di situ kita tahu, kita sebagai mentor ni kita nampak, cuma tugas saya sebagai mentor adalah untuk orang kata mencungkil lagi keberanian wanita-wanita ini untuk pergi lebih jauh. Kalau buat kat rumah pun tak ada masalah sebenarnya. Betul. Kita nak cerita balik pemenang musim pertama Hidayah. Buat kat rumah je mula-mula, Zai. Daripada Tapi rumah sekarang je dah lah. ada central kitchen sendiri. Wow. Yes. Bayangkan daripada rumah Daripada Yelah. saya percaya pada mulanya dia bermain-main. Suka-suka je. Ya. Tapi bila masuk dalam program ini, dia semakin serius dengan adanya mentor dan sokongan daripada pihak Maggie sendiri. Dia kena ada dorongan lah. Ya, Lepas tu betul. ada tulang belakang juga. Ada orang yang bagi, orang kata apa ni, mungkin macam sokongan dekat bahagian belakang, dan di mana Maggie lah sebenarnya, okay, yang membantu anda semua untuk memberikan sokongan. Selain daripada dana, kita bimbing lagi pula dengan latihan-latihan yang ada, ilmu-ilmu yang diberi. Sebab tu lah kalau kita perasan, okay, kebanyakan pemenang dah bukan setakat dekat rumah dah. Sekarang pergi dengan lebih lagi jauh, okay, untuk mengembangkan lagi perniagaan. Okay, cerita pasal pemakanan kan. Untuk orang yang berniaga makanan ni, kadang-kadang mereka rasa macam, oh, makanan yang sihat ni memang mahal lah, kita kena keluarkan kos yang tinggi lah. Sebenarnya, macam mana sebenarnya kalau untuk daripada perspektif kita nak tawarkan hidangan ni yang boleh sokong untuk pemakanan yang lebih baik untuk keluarga dekat Malaysia ni, supaya mereka tahu yang ada alternatif yang lebih baik sebenarnya. Taklah kos tinggi kan. Macam mana tu, Berluan? Okey, sebenarnya memang sangat common lah persepsi bahawa pemakanan seimbang ataupun hidangan yang berkhasiat ni Betul. mestilah harga mahal, Ya. rasa pun mungkin kurang lazat berbanding yang biasa. Tapi sebenarnya ini cuma persepsi, sebab sebenarnya kita boleh lakukan pengolahan di mana pengolahan ataupun penambahbaikan tu boleh sedikit demi sedikit, tak perlu terlalu drastik. Sebab memanglah kita dah biasa dengan rasa yang kita selalu makan kan. Betul. Kalau Daripada kecil kita macam itu kan. nak lakukan perubahan tu mungkin bukan semalam sahaja. Betul. Tapi dia perlukan penambahbaikan secara berperingkat dan juga secara konsisten. Yang penting tu konsisten, sebab lama-lama dia akan menjadi sebahagian daripada rutin harian Dia jadi kita. habit lah. Yes, Ya, betul. Okey, lagi satu, kalau kita tahu kan, selain daripada konsisten rasa dan sebagainya. Okey, tadi kita cerita pasal makanan yang orang kata, yalah betul kan, orang ada persepsi yang makanan mahal-mahal ni ataupun yang sihat ni mesti kurang lazat kan. Dengan geran yang kita berikan untuk RM5,000 ni, bagaimana Maggie Malaysia membantu mereka untuk tetapkan kosnya supaya untuk pengguna pun dapat juga manfaat dia, yang penjual ni pun dapat juga manfaat dia, untung yang mungkin lebih kurang sama kalau dijual makanan-makanan yang biasa. Okey, sebenarnya seperti yang Miss Anne kata tadi, selain daripada geran, pemenang juga akan mendapat peluang untuk bimbingan dan juga sokongan daripada mentor-mentor, di mana kami memberi bimbingan dan juga pendedahan dari segi pengetahuan macam mana nak mengusahakan serta mengembangkan idea perniagaan mereka. So contohnya dari perspektif pemakanan, kita akan memberi petua yang praktikal yang boleh diaplikasikan dalam sama ada kehidupan harian ataupun dalam perniagaan, bagaimana kita nak sediakan hidangan yang seimbang. Contohnya konsep yang simple, suku-suku separuh. Tapi kalau nak tahu lebih, kita juga ada modul dalam talian di mana kami akan menjelaskan secara terperinci dan bagaimana kita boleh gunakan konsep suku-suku separuh, contohnya suku pinggan karbohidrat, suku pinggan diisi dengan protein dan separuh pinggan diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Boleh dilakukan ataupun disediakan sama ada di dapur di rumah ataupun dalam perniagaan. Dan secara tidak langsung, ini juga merupakan peluang untuk memberi kelebihan kompetitif kepada pengusaha perniagaan makanan juga. Maksudnya ada je lah kan. Okey, dan lagi satu, untuk yang separuh tak semestinya sayur sahaja. Buah-buahan yang mungkin kita suka pun kita boleh letakkan dia sekali. Kombinasi sayur dengan buah untuk separuh pinggan setiap kali hidangan utama. Ya, dengar tu. Saya rasa ramai orang yang salah persepsi. Dia ingat yang separuh tu adalah sayur semata-mata. Jadi siapa je yang mungkin tak makan sayur, rasa macam tak boleh nak amalkan suku-suku separuh ni kan. Jadi sebenarnya adalah kombinasi sekali dengan buah. Okey, kalau kita nampak dekat sini kan, untuk antara program kita ni, okey, trend kita sekarang ni banyak makanan viral dekat luar sana. Semua orang kalau boleh beratur, FOMO katanya, tak nak terlepas ni. Tapi kan ada juga trend-trend yang berubah sejak kebelakangan ni. Ramai orang yang dah ambil cakna, yang tahu macam makanan sihat ni kita perlu amalkan. Sejak bila sebenarnya mereka dah ada kesedaran ni, Berluan? Sebenarnya kesedaran tu memang ada. Cuma saya rasa dari observation, actually
kesedaran ada, tapi macam mana nak ambil tindakan. Kita nak start cuba untuk makan dengan lebih sihat, Betul. makan dengan lebih seimbang. Langkah pertama tu kita perlukan dorongan ataupun sokongan yang konsisten dan continuous, bersambungan. Sebab sokongan tu memang sangat penting. Kalau tidak, kita akan rasa macam dah cuba sekali macam tak boleh lah, Betul. putus asa. Tapi yang penting saya dah tekankan sini memang konsistensi. Dan juga dengan pengetahuan yang bersesuaian, hopefully lah kita memang boleh lakukan. Okey, dia sebenarnya selain daripada itu juga, saya nak tambah sikit kan, saya rasa kan Venluan, sebenarnya mereka ni tak ada sokongan ataupun orang sekeliling. Dah kalau semua orang nak try makanan viral, takkan kita tak try pula kan. So saya rasa mungkin kalau ada orang yang mulakan, okey, ataupun mungkin influencer-influencer yang mengambil, yang kata dia punya role dia untuk memberikan kesedaran, saya rasa ramai je orang yang mungkin boleh mengamalkan untuk makanan yang lebih sihat. Okey, Cik Ann, kalau kita nampak dekat sini tadi cerita pasal makanan ni, alamak, wanita-wanita dekat luar sana mungkin takut juga kan, peniaga-peniaga kita rasa macam, boleh ke aku ni nak sediakan untuk makanan yang lebih sihat? Jadi macam mana perubahan ni dia boleh mempengaruhi cara usahawan makanan baru ni untuk nak melihat produk mereka? Contohnya kalau ada yang mungkin buat dekat rumah, yang mulakan dengan masakan dekat rumah tu, macam mana subsidi ni? Mula-mula memang agak sukar lah. Betul. Tapi sebenarnya kita ni sebagai usahawan, kita kena mendengar, melihat, membaca. 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 Yang biasa, yang jarang orang buat tu. Zai, sekarang ni kita tengok semua orang menjual makanan yang tak sihat. Betul. Boleh dikata berapa persen saja yang menjual makanan yang sihat. Ya. Jadi apa maknanya usahawan-usahawan yang mungkin di dalam program Maggi Wanita Cukup Berani ni mengambil kesempatan untuk menjual makanan yang sihat. Macam saya sendiri pun membeli makanan yang sihat sebenarnya. Itu kan? memang peluang yang baik untuk membezakan kita dengan pengusaha lain. Betul. Ya. Jadi bayangkan mungkin percentage untuk orang yang menjual makanan sihat tak banyak. Banyak. Jadi peluang kita akan lebih tinggi. Betul. Untuk orang nak diet. Ya. Betul. Dan sebagainya. Betul-betul. Saya sangat-sangat setuju bila cakap pasal pemakanan sihat ni taklah semestinya untuk orang nak diet je. Untuk orang lepas berpantang. Betul. Untuk mereka yang mungkin ada obesity ataupun kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Jadi ini merupakan peluang juga perniagaan kepada wanita dekat luar sana. Anda boleh mulakan sesuatu dengan buat makanan delivery. Yes. Bagi package seminggu, Betul, package sebulan. Betul. Hantarkan idea anda ni sebenarnya untuk program wanita. Okey, cukup berani daripada Maggi, yang di mana idea perniagaan ni kita akan tengok kalau sesuai, inilah orang yang akan bimbing anda. Okey, dan apa yang paling penting sekali, kita nak sambung baliklah, nak tanya sikit kepada Cik Ann, dan juga Venluan sendiri kan. Kepada mereka lah, penyediaan yang lebih seimbang ni sangat susah. Sebab apa kita nak mengorbankan, biasalah macam kita cerita tadi pasal keropok leko. Kita dah biasa keropok leko memang digoreng. Tapi bila keropok leko gunakan air fryer tu, rasa dia akan lain sikit. Jadi macam mana tu Venluan sendiri? Kita sebenarnya nak pupukkan benda tu supaya cita rasa ni dia akan dapat tepati macam tekak kita yang dah biasa membesar dengan makanan macam gitu. Actually soalan tu memang sangat bagus sebab memang sangat relevan, saya rasa semua orang memang macam burning question. Nak tahu macam mana kita nak buat pengolahan ataupun penambahbaikan supaya hidangan kita lebih seimbang. Setuju? Sebenarnya di Malaysia banyak hidangan, bukan saja keropok leko. So tapi kita ambil satu contoh, keropok leko contohnya biasa kita goreng dalam minyak yang banyak. So kalau kita nak buat penambahbaikan, kita boleh cuba kurangkan minyak tu. Ataupun mungkin kita cuba kaedah memasak lain seperti modern cooking method seperti air frying. Tapi air frying tu mungkin ramai yang letak je keropok tu dalam air fryer, tekan on saja kan. Kita cuba adalah betul macam you boleh semburkan sedikit minyak. You sembur one light layer, sedikit minyak supaya permukaan dia akan lebih crispy, lebih garing. But of course it's also depend on kita akan macam try and error lah. So dalam dapur tu mungkin macam eksperimen juga, you boleh try, dan mesti ada cara yang lebih sihat. So tak semestinya makan sihat tu sukar ataupun mustahil. Yang penting kita jangan putus asa, kita ingin nak cuba. Dia kena cuba dululah. Betul. Kena eksperimen, kena rajin. Selain pada rajin membaca, kena rajin mencuba juga. Rajin mencuba. Rajin mencuba. Kita yang buat eksperimen, tengok kalau letak minyak sikit jadi macam mana. Kalau letak minyak dekat atas macam mana. Ataupun kalau kita mungkin goreng dengan minyak yang sikit, letakkan dekat air fryer macam mana. Betul. Ada Ataupun rasa-rasa hidangan common seperti nasi goreng. Kita memang biasa makan nasi goreng. Betul. Tapi kalau kita nak lebih seimbangkan hidangan tu, instead of letak sayur sikit, kita tambahkan sayur. Hidangan tu kekal sama, rasa memang autentik, tapi dia lebih sihat.
Yes, itu dia. Saya sangat-sangat setuju. Saya sukalah bincang benda ni sebab dekat juga dengan saya. Kita pula dekat orang Malaysia kan yang memang tak lari dengan benda bergoreng, tak lari dengan benda-benda yang orang kata manis-manis. Ini semua kita punyalah. Okey, cerita pasal aspek tadi kan sebab kita fokuskan lebih kepada untuk golongan dan juga komuniti B40. Jadi mereka ni memang dah ada mindset, satu mindset selain daripada tadi makanan orang kata apa ni, yang sihat ni mahal. Jadi macam mana caranya untuk kita nak bagi peluang mungkin untuk mengubah persepsi mereka, okey, yang nak menarik minat pelanggan ni sendiri supaya membeli sebab mungkin dah ada dah ideanya. Tapi mereka risau, okey kalau perniagaan macam gini susahlah nak survive, nak sustain. Jadi Cik Ann dululah. Soalannya. Ya, soalan dia. Okey, jadi kita tengok sebab tu bila yang golongan B40 ni. Jadi bila dia nak menjual sesuatu yang sihat, dia kena tengok keadaan sekeliling. Okey. Kena tengok keadaan sekeliling dulu. Berapa anggaran, tengok survey market, harga dan sebagainya. Sebab tu dengan adanya program ni, kita membantu mereka. Kita tengok apa yang dia nak jual, apa bahan-bahan dia. Pada di situlah kita memberi nasihat. Harga yang bersesuaian untuk dia buat jualan. Jadi maksudnya bukanlah kita nak bagi dana semata-mata, bukan saja latihan untuk mereka nak mungkin kembangkan lagi bisnes, tapi kita akan guide macam mana letakkan harga. Yes, ya betul Zai. Sebab itu kita kata dalam program ni kita membimbing usahawan ini selama 8 minggu. Dari segi harga, Okey. dari segi produk mereka, dari segi marketing mereka, semua tu kita akan bimbing. Okey. Dan mungkin saya sendiri akan merasa produk mereka boleh pergi ke tak boleh pergi. Ya. Yep. Cik Ann pula memang dapat pengalaman dah dalam orang kata untuk yang industri makanan ni. So memang dah tahulah okey sama ada boleh pergi ataupun tidak. Dan yelah kalau kita sendiri pun kan sebenarnya saya rasalah kalau untuk kita untuk yang berniaga especially untuk makanan ni, kita akan nak berniaga ataupun kita nak jual benda yang kita nak makan. Benda yang kita boleh makan. Jadi saya rasa itu sangat-sangat penting kan Cik Ann kan? Benda yang orang akan repeat. Betul. Kita nak cari customer ni yang repeat produk kita. Kita tak nak yang beli sekali. Contoh macam Zai, you cakap makanan produk viral kan. Viral ni orang beli sekali je sebab FOMO nak tengok. Betul. Kan? Tapi kita nak orang repeat produk kita yang kita sebenarnya menjual produk yang berkualiti. Bukan kuantiti. Yelah kalau viral tu kuantiti dia sekejap je. Yeah. Dan kualiti dia mungkin tak terjaga dah disebabkan terlampau ramai sangat orang yang ni kan. Disebabkan kekurangan pekerja dan sebagainya. Okey, kepada Verluan sendiri macam mana pula kita nak ubahkan persepsi kepada mereka ni, okey, yang sebenarnya boleh juga orang kata selain daripada sekeliling tadi mungkin ada poin tambahan daripada Verluan. Okay, actually dari segi rasa mesti memang sangat penting. No Penting matter apa pengolahan yang kita buat, rasa memang faktor nombor pertama. Itu nombor satu Yes, lah. nombor satu. Lepas tu dari segi harga. Okay. Sebab Cik Ann kata tadi kita kena tengok sekeliling. Betul. Dari segi harga produk yang kita jual nanti, dia lebih kurang berapa. Dan di samping itu, kita juga akan membantu mereka memilih contohnya bahan-bahan yang bersesuaian dengan bajet, yang juga boleh menghidangkan hidangan yang cukup hebat. So kita nak strike the balance. So dari segi bajet kita jaga, contohnya kita ada banyak bahan-bahan tempatan yang actually dari segi nutrisi tu bagus juga. Kalau hidangan seimbang dan sihat tak semestinya kita mesti beli brokoli je ataupun avocado. Kita banyak ulam-ulaman, kita boleh gunakan rempah ratus, herba-herba. Semua ni bukan saja penampilan dia warna cantik tapi khasiat dan juga rasa cukup hebat juga. Betul. Contoh macam Dia gini banyak lah. alternatif. Betul. Banyak alternatif sebenarnya. Okey kepada anda semua kan. Contohlah kita bagi kan orang nak omega 3, omega 6, omega 9 yang tinggi. Orang akan pilih salmon yang di mana harganya jauh lebih tinggi. Padahal ikan kembung yang biasa makanan ruji kita yang kita makan tu itu pun mempunyai kadar yang sama. Jadi dekat sini sebenarnya okey, ni ialah kita nak berikan bimbingan kepada anda semua dan juga memberikan ilmu pengetahuan okey dan juga daripada orang kata apa ni yang mentor-mentor yang akan mengajar anda di mana makanan yang sihat ni tak semestinya mahal dan makanan yang sihat ni tak semestinya tak sedap. Kita akan ajar satu persatu dan kita akan bimbing anda semua. Ini yang penting Dan okey, kita pergi soalan untuk seterusnya Kita nak sentuh sikitlah tentang kumpulan makanan. Sebab ramai orang kita ni kadang-kadang karbohidrat tu dekat bahagian bawah tapi kita tak bahagian atas sekali. Okey, Verluan macam mana tu? Apa pendapat you? Okay, before kita continue, saya nak betulkan sikit. Sebenarnya kalau kita tengok piramid makanan yang terbaru di Malaysia, yang aras paling bawah sekarang bukan lagi karbohidrat. Dia sayur dengan buah-buahan.
Yes, pada tahun Oh. 22 sebenarnya perubahan ni. So maksudnya di bawah aras yang paling rendah, dia Mhm. sayur dan buah, kumpulan makanan inilah yang kita perlu makan dalam kuantiti yang paling banyak. Oh, yang bawah tu paling banyak sebenarnya. Betul. That's why tadi yang konsep suku-suku separuh yang saya kongsikan, dia Hmm. separuh pinggan sayur dengan buah setiap kali hidangan utama. Tak ada alasan lagi dah Cik N. Mungkin Cik N nak tambah sikit Cik N. Okey, tambah apa ya? Tambahkan mungkin untuk pinggan siap Malaysia ni konsep suku-suku separuh ni nak Ah. kongsikan kepada mereka lah. Tadi kan dah cerita dah kan. Kita dah kata dah sebenarnya bukanlah nak kata yang paling bawah tu kena makan sikit. Yang paling bawah tu kita kena makan banyak. Oh. Macam saya. Tak apa Cik N, kita sama. ah. Okey. Yang penting kita jaga kesihatan lah. Okey, Makanan betul. kita kan. Dan sebenarnya yang penting lagi satu, at least kita ada value lah. Ya, betul. Selain daripada orang kata kita nak berikan, nak galakkan orang untuk sihat, kita ada value yang di mana kualiti yang kita jaga tu. Dan juga apa yang paling penting kita mengamalkan untuk piramid makanan tadi tu, suku-suku separuh. Tambah apa? Silakan. Nak tambah sikit, dia ni pemakanan memang kunci kesihatan. So Ya. bila kita usahakan dalam perniagaan pun, bila kita letak effort untuk menghasilkan hidangan yang lebih seimbang, pelanggan pun rasa dihargai sebab Ya. kita menitik beratkan kesejahteraan dan juga kesihatan mereka. So ini juga mungkin menjadi satu advantage ataupun kelebihan bila kita sell produk kepada Yes. customer. Alright. Yes. Okey, kita kembali kepada kita punya yang geran untuk RM5,000 tadi tu kan. Mhm. Okey, selain pada geran, selain pada untuk latihan intensif tadi tu, kepada yang dipilih ni untuk 5 orang je. Yang tak dipilih ni apa yang mereka akan dapat? Mereka akan tengok, maksudnya daftar tu ada modul-modul yang kita dah sedia. Daftar je? Daftar saja. Okey. So, mereka dah diberi pendahan tentang perniagaan. Ya. Jadi masalahnya yang malas nak daftar ni kenapa? Tu cerita dia kan. Cepat-cepat daftar. Cepat-cepatlah daftar. Sebab apa? Kita tak biarkan mereka ini Ya. terkotak-kanting. Maknanya bila you daftar saja, you telah diberi 4 modul, diberi pendedahan. Macam-macam. Diberi pendedahan tentang pemakanan juga. Betul. Diberi pendedahan dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi yang bernasib baik. Pada saya yang dah melangkah daftar tu pun kira dah mempunyai satu keberanian. Ya. Cuma mereka ni kena lebih lagi. Maknanya kena lebih lagi orang kata Usaha tu lah. usaha tu lagi. InsyaAllah. Tapi kita dah beri 4 modul untuk mereka bermula dalam perniagaan ni. Jadi maksudnya jangan risau, okey? Anda dah ada idea perniagaan. Macam cara untuk nak jalankan, kita ada modul yang disediakan kepada mereka yang tak dipilih untuk menerima grant. Mereka ni mungkin ada orang kata kelebihan ekstra, tapi anda juga akan dapat ilmu secara percuma. Betul. Daftar pun percuma. Kalau orang kampung saya, kampung sebelah saya kata percuma. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, terus daftar sekarang, okey? Kepada Verluan sendiri, alright? Sekali lagi, ada tak message untuk mereka, okey, kepada mereka yang baru nak start, especially untuk mengamalkan pemakanan yang seimbang? Okay, actually especially message let's say untuk wanita, saya rasa wanita memang Betul. memainkan peranan yang sangat penting sama ada dalam keluarga Setuju. ataupun dalam komuniti. Betul. Ya, so kalau particularly untuk pengusaha makanan ni, kalau anda ada produk yang anda cipta tu bukan sekadar produk sahaja, saya rasa. Mungkin produk itu ataupun hidangan tersebut akan menjadi pembantu kepada keluarga anda ataupun komuniti untuk menikmati hidangan berkhasiat. Dan justru boleh menyokong kesihatan juga. So kalau ada idea apa-apa perniagaan, nak kembangkan idea tersebut, jangan simpan. Jangan tunggu, take action sekarang, hantarkan saja dalam join program Maggie Wanita Cukup Berani dan beri peluang kepada diri anda sendiri untuk mengembangkan idea tersebut. Manalah tahu nanti Betul. berjaya juga kan. Kalau tak Betul. berjaya juga pun tak rugi. Kita banyak pengetahuan, dapat betul. bimbingan dan sokongan. Setuju. Zazan sangat setuju sebab apa? Ini merupakan salah satu platform lagi secara percuma yang kita berikan untuk anda semua buat networking, jumpa dengan orang-orang yang hebat dan latihan yang diberikan pun untuk daripada seorang yang betul-betul pakar dalam industri ini sendiri. Jadi bayangkan berapa banyaknya peluang yang dah ada dekat depan mata, tinggal anda sahaja. Wanita-wanita dekat luar sana kena berani untuk ambil first step ni untuk anda join bersama dengan Maggie Wanita Cukup Berani musim keempat. Okey, nampaknya kita pun dah ke hujungnya lah kan. Sampai ke penghujungnya. Ada tak mungkin kata-kata semangat kepada mereka, kepada yang tengah menonton sekarang ni, yang masih lagi tak tahulah, kita ni perasaan takut-takut memang tak dapat lari Cik Ann. Silakan Cik Ann, jalankan tanggungjawab. Kepada wanita-wanita kat luar sana nak ubah hidup, nak ubah
perniagaan anda lebih, orang kata lebih maju jaya, insyaAllah, masuk dalam program Wanita Cukup Berani Maggie ni. Saya ada bersama mentor-mentor yang lain untuk bimbing anda, untuk menstrukturkan perniagaan anda lebih boleh pergi lebih jauh. Cuma sekarang ni anda kena beranikan diri untuk masuk dalam program ni. Saya tunggu. Ah, jangan risau, Cik Ann tengah tunggu dan Beluan sendiri. Okay, message yang terakhir, sebab kita banyak berbincang tentang keseimbangan dari segi pemakanan. So, cuma nak kongsi that keseimbangan tu bukan kita nak mengejar kesempurnaan. Betul. Tapi demi kemajuan yang sedikit demi sedikit. Versi kita besok lebih baik daripada versi semalam. Itu dah dikira kejayaan. Setuju. Terima kasih kepada Cik Ann dan juga Beluan. Banyak yang kita belajar hari ini ya. Dan spesifik kepada anda semua, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapakan tahu. Mungkin ini adalah tuah anda bersama dengan Maggie untuk bersama-sama dalam program Maggie Wanita Cukup Berani. Jadi ambillah peluang ini yang kita berikan kepada anda semua secara percuma untuk anda bersama-sama dengan kami berdaftar. Pergi ke laman Sesawang, program untuk Maggie Wanita Cukup Berani untuk anda jadi sebahagian daripada kami. Dan bagi mereka yang terpilih, bukan seorang tetapi 5 orang, geran RM5,000 akan diberikan kepada anda semua sebagai dana permulaan kepada perniagaan. Dan selain daripada itu, anda juga akan dapat sekali dengan latihan intensif yang akan diberikan selama 8 minggu bersama dengan mentor-mentor dan juga pakar-pakar daripada industri ini sendiri. Dan apa yang paling istimewa, kepada mereka yang tak berjaya untuk dipilih sebagai pemenang, anda masih lagi akan dapat modul-modul dan juga ilmu-ilmu secara percuma yang diberikan sekiranya anda menyertai sebagai salah seorang daripada peserta untuk program Maggie Wanita Cukup Berani. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Ann dan juga kepada Beluan kerana sudi bersama dengan Sembang Wanita Extra, sudi bersama dengan wanita-wanita hebat. Manalah tahu anda sebenarnya adalah orang yang kami cari untuk menjadi salah seorang ahli perniagaan yang berjaya di masa depan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa juga untuk terus follow kami dan juga subscribe YouTube Minggan Wanita, di mana untuk dapatkan notifikasi-notifikasi. Dan sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang bersama saya Zaitun Khalid. Assalamualaikum.